Okey, kalau siapa yang nak main daripada highway, turun exit Batang Empoh tu, hampa ambil kiri, hampa akan nampak jalan ni. Hampa straight je. Hampa straight sampai hampa nampak simpang 3 ni, hampa ambil kiri. Itu kita nak tahu yang tu kita nak. Oh. Kadang-kadang banyak tu. Kita nanti semua kawan. Tapi jauh macam nak kawan. Macam mana kita nak ni? Baik ah. Okey, ni dah. Apa ni maklum? Ambil kiri atau ambil kanan? Okey. Ni boleh sambung ah. Ni Joy. Betul hampa straight ah. Ni ada masjid Batang Empoh belah kanan, belah kiri ada sekolah ni, apa straight je. Okey, kat sini sekejap lagi hampa akan jumpa simpang 3. Ada signboard Kampung Matang Aroy. Depan tu ada simpang 3, hampa ambil kiri. Lepas tu hampa buat slow lah, sebab lepas tu dah nak ke kanan lah. Okey, lepas hampa dah ambil kiri ni, bawa slow ya, sebab kita nak sampai ya. Okey, standby belah kanan. Hampa akan nampak banyak kedai runcit ni. Lepas tu ada simpang tu. Ni simpang ni. Dia ada tulis Taman Ara Indah. Malam tak tahu nampak tak nampak. Dia pun standby kedai runcit, ada simpang belah kanan ni, masuk ke taman ni. Okey. Lepas tu hampa straight sikit saja. Tepi belah kanan hampa akan nampak kompleks perniagaan Perda. Lepas tu hampa tengok lah yang paling bersinar pada waktu malam tu. Yang tu lah kedai Yazid Burger. Destinasi anda sudah pun tiba.